Siapa sangka, kelab dari Malaysia mampu menumbangkan gergasi Jepun di pentas Asia. Kejayaan luar biasa Johor Darul Ta'zim bukan sahaja menggemparkan peminat bola sepak serantau, malah turut mendapat pujian daripada jurulatih Harimau Malaya sendiri. Kejayaan gemilang dilakar Johor Darul Ta'zim apabila kelab gergasi Malaysia itu berjaya menempah tempat ke suku akhir Liga Juara-Juara AFC Elite musim 2025-2026. Kejayaan tersebut bukan sahaja menjadi kebanggaan penyokong Harimau Selatan, malah turut mendapat perhatian ramai pemerhati bola sepak Asia. Antara individu yang memberikan reaksi terhadap pencapaian bersejarah itu ialah jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski. Beliau menyifatkan kejayaan Johor Darul Ta'zim mara ke suku akhir AFC Champions League Elite sebagai satu pencapaian hebat yang memberi impak besar kepada perkembangan bola sepak Malaysia. Menurut beliau, kemenangan yang diraih oleh JDT selepas menyingkirkan kelab Jepun, Sunfresh Hiroshima, bukan sekadar kejayaan buat sebuah kelab, tetapi juga simbol kemajuan bola sepak negara di pentas antarabangsa. JDT memastikan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Sunfresh Hiroshima, dengan keputusan agregat 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Perlawanan tersebut dianggap antara aksi paling dramatik dalam kempen ACLE musim ini. Walaupun berdepan cabaran sengit daripada kelab yang terkenal dengan disiplin dan kekuatan taktikal dari Jepun itu, JDT berjaya mempamerkan semangat juang tinggi serta kualiti permainan yang konsisten sepanjang dua perlawanan. Kejayaan ini sekaligus menandakan satu lagi pencapaian besar buat kelab dari selatan tanah air itu, yang sejak beberapa tahun kebelakangan ini semakin menyelah di pentas Asia. Klamovski tidak menyembunyikan rasa bangganya terhadap kejayaan yang dicapai oleh JDT. Dalam satu hantaran di media sosial Instagram Story, beliau menyifatkan kemenangan tersebut sebagai sesuatu yang layak diraih oleh pasukan itu. Menurutnya, persembahan yang ditampilkan oleh JDT dalam dua perlawanan menentang Sunfresh Hiroshima menunjukkan tahap profesionalisme dan kualiti yang tinggi. Keputusan epik buat JDT. Satu kejayaan yang berhak diraih dalam dua aksi pusingan 16, tahniah kepada semua, pencapaian hebat buat bola sepak Malaysia, tulis beliau. Kenyataan tersebut jelas menggambarkan betapa kejayaan JDT bukan sahaja membanggakan penyokong kelab itu, tetapi turut memberi inspirasi kepada keseluruhan ekosistem bola sepak negara. Kejayaan JDT mara ke suku akhir ACLE juga memberi kesan positif kepada reputasi bola sepak Malaysia di peringkat Asia. Selama ini, Liga Malaysia sering dianggap kurang kompetitif berbanding liga dari Jepun, Korea Selatan atau Arab Saudi. Namun pencapaian ini membuktikan bahawa kelab dari Malaysia juga mampu bersaing dengan pasukan gergasi dari negara-negara yang lebih maju dalam bola sepak. Kejayaan JDT menyingkirkan Sunfresh Hiroshima, sebuah kelab yang beraksi dalam liga profesional Jepun yang terkenal dengan kualiti tinggi, menunjukkan bahawa jurang tersebut semakin mengecil. Ini juga memberi keyakinan kepada pemain tempatan bahawa mereka mampu beraksi di tahap tertinggi jika diberikan sistem pembangunan dan pengurusan yang betul. Dengan kemenangan tersebut, JDT kini menyertai 3 lagi kelab dari Asia Timur yang telah lebih awal mengesahkan tempat ke suku akhir. Antara kelab yang turut mara ialah Buriram United dari Thailand, Machida Zelvia dari Jepun, dan Vissel Kobe juga dari Jepun. Keempat-empat pasukan ini kini menunggu keputusan daripada Zon Asia Barat sebelum undian rasmi bagi pusingan suku akhir dijalankan. Persaingan di peringkat seterusnya dijangka menjadi lebih sengit, memandangkan semua pasukan yang mara merupakan antara kelab terbaik di benua Asia ketika ini. Selain kejayaan di atas padang, JDT juga berpotensi menerima kelebihan tambahan dalam kempen ACLE musim ini. Hal ini kerana Konfederasi Bola Sepak Asia sedang mempertimbangkan Malaysia sebagai salah satu venue alternatif bagi pusingan akhir kejohanan tersebut.
Menurut laporan beberapa media Asia, Asian Football Confederation sedang menilai kemungkinan memindahkan lokasi perlawanan akhir ke negara lain sekiranya keadaan keselamatan di Asia Barat masih belum stabil. Ketegangan geopolitik yang tercetus sejak penghujung Februari lalu menyebabkan beberapa perlawanan di rantau tersebut terpaksa ditangguhkan atau dijadualkan semula. Dalam situasi tersebut, Malaysia bersama Bandar Jeddah di Arab Saudi dilaporkan berada dalam senarai lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh AFC. Jika Malaysia dipilih sebagai tuan rumah alternatif, ia bakal memberikan kelebihan besar kepada JDT kerana mereka berpeluang bermain di hadapan penyokong sendiri. Sejak beberapa musim kebelakangan ini, JDT terkenal dengan sokongan luar biasa daripada penyokong setia mereka. Stadium Sultan Ibrahim sering dipenuhi lautan penyokong yang memberikan sorakan tanpa henti kepada pasukan. Atmosfera tersebut sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang membantu JDT mencatat keputusan cemerlang dalam perlawanan besar. Sekiranya Malaysia dipilih sebagai venue pusingan akhir ACLE, suasana sokongan yang sama pasti mampu memberi motivasi tambahan kepada pemain-pemain Harimau Selatan. Kejayaan JDT di pentas Asia juga membuka perbincangan mengenai masa depan bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Ramai pemerhati berpendapat bahawa model pengurusan profesional yang diterapkan oleh JDT boleh dijadikan contoh kepada kelab-kelab lain dalam Liga Malaysia. Pelaburan dalam pembangunan pemain muda, kemudahan latihan bertaraf dunia serta pengurusan yang tersusun merupakan antara faktor yang sering dikaitkan dengan kejayaan kelab tersebut. Jika lebih banyak kelab tempatan mampu mencontohi pendekatan ini, tidak mustahil Malaysia mampu menghasilkan lebih banyak pasukan yang kompetitif di peringkat Asia pada masa hadapan. Kini tumpuan penyokong JDT terarah kepada cabaran di peringkat suku akhir ACLE. Lawan yang bakal dihadapi pastinya lebih kuat dan berpengalaman. Namun berdasarkan prestasi yang dipamerkan sepanjang kempen musim ini, ramai percaya JDT mempunyai kemampuan untuk terus mencipta kejutan. Semangat juang pemain, sokongan padu penyokong serta pengalaman beraksi di pentas Asia memberikan keyakinan bahawa Harimau Selatan mampu melangkah lebih jauh. Jika momentum kemenangan ini dapat dikekalkan, tidak mustahil JDT berpotensi mencipta sejarah yang lebih besar dalam bola sepak Asia. Kejayaan mereka bukan sahaja menjadi kebanggaan penyokong kelab tersebut, malah turut mengangkat nama Malaysia di pentas bola sepak benua.